Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Selamat datang kembali ke saluran Bantuan MY. Hari ini kita akan bincangkan satu isu penting yang semakin hangat, jadual pembayaran STR 2026. Banyak khabar angin dan maklumat di internet, jadi kita perlu teliti apa yang benar dan mana spekulasi. Mari kita mulakan dengan penjelasan asas. Terdapat dakwaan bahawa laman blog tidak rasmi telah memaparkan jadual pembayaran SDR mengikut bank. Ada yang menyatakan bahawa setiap bank akan bayar mengikut giliran, tetapi menurut semakan, pihak rasmi iaitu Lembaga Aset Dalam Negeri tidak mengeluarkan jadual yang menyatakan bank mana akan dibayar dahulu. Jadual rasmi yang dikeluarkan oleh lembaga ini hanya menyenaraikan fasa pembayaran dan jumlah amaun bagi setiap fasa. Sebenarnya, bahagian jadual rasmi itu masih belum lengkap sepenuhnya. Sesetengah seksyen masih kosong kerana belum tiba masanya untuk kemaskini oleh pihak lembaga. Ini bermakna bahawa maklumat yang dipaparkan di blog-blog mungkin berdasarkan ramalan atau data tidak sahih, bukan dokumen rasmi. Isu kedua, tentang keperluan mempunyai jadual pembayaran mengikut bank. Guys, memang ada desakan agar pihak rasmi mendedahkan jadual berdasarkan bank supaya rakyat tahu sama ada bank seperti BSN, Maybank atau CIMB akan membayar lebih awal atau lambat. Tapi sehingga sekarang tiada pengesahan rasmi bahawa Lembaga Aset Dalam Negeri akan mengeluarkan jadual sedemikian. Semua jadual bank yang muncul di laman pihak ketiga adalah inisiatif rakyat sendiri, bukan dikeluarkan oleh lembaga. Walaupun begitu, info dari pihak ketiga boleh digunakan sebagai panduan awal. Ramai pengguna blog menulis berdasarkan pola pembayaran fasa sebelum ini, jadi walaupun tidak rasmi, ia mungkin berguna sebagai anggaran. Namun perlu diingat bahawa yang sah dan rasmi tetap adalah apa yang dikeluarkan sendiri oleh lembaga, terutama amaun dan tarikh setiap fasa apabila fasa itu sudah hampir. Sekarang penting untuk jelas waktu pembayaran bagi bank tertentu belum diumumkan secara rasmi. Jadi jika anda membaca jadual bank-bank di blog, gunakan dengan berhati-hati. Rujukan paling tepat adalah jadual fasa rasmi dari Lembaga Aset. Sebarang perubahan pada jadual tersebut akan menjadi rujukan sahih. Kesimpulannya guys, betul ada jadual pembayaran SDR 2026. Tetapi apa yang rasmi cuma jadual fasa, bukan jadual bank demi bank. Maklumat yang kita jumpa di laman pihak ketiga mungkin membantu, tetapi jangan anggap ia kenyataan muktamad selagi lembaga belum umumkan secara rasmi. Semoga apa yang saya sampaikan jelas dan bermanfaat buat korang semua. Terima kasih kerana menonton dan bertanya soalan-soalan penting ini. Semoga video ini jadi panduan untuk semua. Jumpa lagi dalam video Bantuan MY yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua.